Morning guys, hari ketiga. Akhirnya skru pun dah siap restore. Jom kita nak pergi ambil skru dulu dekat yang aku restore skru untuk W125 tu. So body semalam kita dah cat, tank pun kita dah cat. Kira dia semua dah tinggal plug and play sebab semua barang-barang dah siap dah. Dah ada dah terready dah. Dah memang dah okey dah, semua dah kat situ dah. Hari ni mungkin kita akan pasang rim alloy tayar sotong, fork lay aku potong. Apa lagi? Apa lagi? Aku rembat dekat keris. Lagi apa lagi? Bergeraklah, jom. 20 minutes later. So, saya sudah ambil saya punya skru. Itulah orang cakap kan, nak men-restore motor tu, skru tu yang paling penting. Kalau skru tu rasa macam kotor sangat, takkanlah nak beli skru baru, mat. Dah sebiji tu kadang-kadang RM2. Dah RM2 kali dengan sebiji kebom. Dah rasa macam sebiji motor. Dah beli dah, man. Jomlah kita tengok dah skru-skru yang aku restore tu, yang second tu sebelum ni, menjadi seperti baru. Jom. Kau mau tengoklah ni. Kalau warna gold semua ni, ini yang teruk-teruk ni pun dah nampak serupa baru dah. Nampak tu belah kunci ni, kau mau tengok ni, asal dia warna gold tu. Apa tu, zinc gold tu. Tengok ini, nampak tu dah serupa baru dah, mat. Orang cakap ni, yelah bila kita nak membuat satu projek tu, memastikanlah skru tu nampaklah baru semuanya, mat. Walaupun second hancur-hancur berkecai, tapi nampaklah macam baru. Betul tak? Yeah, boy. Itulah saya nak mencerita kan. Nak buat satu motor tu, memastikan skru-skru tu, barang-barang tu nampak seperti baru lah. Saya pun tak nak cerita banyak-banyak sebab hari ni nak pergi ke bengkel lah, nak menjahanamkan motor kita tu, W125 tu. Sampai sinilah rancangan kita. Dan Assalamualaikum. Kita jumpa next video. Anda kena scam. Saya nak gerak ke bengkel lah. Takkanlah nak tutup lah rancangan ni kan. Much later. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Bearing ni kita tukar bearing Python. Dan sekejap lagi aku nak pasang semua yang ada kat sini. Macam ni, nampak ni. Ini dia punya tapak kunci dia. Fork kita nak masukkan. Rem depan kita masukkan. Mana yang kita boleh masukkan, kita masukkan dulu. Tongkat belakang aku tak cat lagi. Tank aku dah cat. So banyak lagi. Yang ini sekejap lagi kita pasang crankcase. Tapi kena cuci dulu lah, tukar bearing-bearing semua. Sebab tak boleh ni, dah kasar ni. Masuk apa namanya, pasir dah kan. So dia air dengan pasir. Bukan pasir saja, kalau pasir dia kasar kan. Yang ini kalau kita letak minyak, kalau tangan kita kotor pun dia tak kekesan lah. Kalau macam dekat S1 aku tu, dia betul-betul pasir lah, macam cakap. So kita dah restore, body pun kita dah cat, skru pun kita dah restore. Dah tak ada apa-apa dah. Dah tinggal semua dah, orang cakap. Tengok. 2 very boring minutes later. Okay, so akhir dia untuk body dah nak siap. Cuma tinggal arm je. Arm mungkin aku ambil kat Chris, sebab Chris tu aku nak tukar arm yang lain. Sebab macam ni Chris tu kan aku tak nak buat apa, tapi Chris tu aku terpaksa standardkan balik lah, geng. Tapi engine lah kot. Engine tengok macam mana kan. Bukan standard, kiranya kita ada satu motor yang aku nak bawa hulu gila. Sebab plan aku sekarang ni motor. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh,
Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. 5 minutes later. Selamat tengah hari, geng. Sikit lagi, Mat. Sikit lagi, tinggal Am je. Am ni aku rasa aku nak ambil kat Chris, tapi Am kat Chris tu kita nak tukar sikit warna lain. Sebabkan sementara waktu ni kan apa benda. Sebenarnya Chris tu kita nak pulangkan balik. Sebab tu aku tak buat sangat motor Chris tu. Aku nak pulangkan balik kat adik aku, sebab motor tu adik aku punya. So dia nak balik. Kata dia nak standardkan. Aku pernah cakap lah video sebelum-sebelum ni. So memang tak ada masa. Dia nak buat tu, dia nak buat ni, dia nak buat tu. Dia tak ada masa lah nak jaga motor tu. Kata dia biarlah luar standard, dalam open tak ada masalah. Dan sekarang ni kita tunggu shoot sampai settlekan motor customer. Lepas tu aku akan baraikan motor Chris. So macam Chris ni kita tak buat apa pun. Yang ini caliper, master pump ni semua ni kita biarkan. Yang sekarang ni cuma kita tak biarkan sober dengan Am. Rem tak tahu kita tinggal kat sini atau kita tukar dengan rem yang lain. Kalau brake depan tu mungkin kita biarkan. Caliper mungkin tak tahu lagi macam mana. Sebab kenapa? Yang ni aku nak hantar balik dekat adik aku sebab dia nak pakai motor ni. Kata dia enjin tak apalah open. Yang penting janganlah barang-barang luar ni ada. Takut motor yang hilang. Betul lah tu kan. Betul, takut motor pula hilang kan. Motor bawa pergi kerja. Dia tu dah semat-semat. Lepas tu motor parking luar. Hilang je tu hal juga. Dan lagi 2 hari ni kita ada Kawasaki bersidang. Kawasaki bersidang, Mat. Dekat Lapakoh 12 bulan 3 ni. Lepas tu barang-barang Extremo untuk kita buat lucky draw, coolant, minyak tuti. Lepas tu ada minyak hitam sikit. Lepas tu tengok aku punya motor dah standby. Ni nanti sekejap lagi kita pergi Cala ni. Kita pergi bike wash untuk cuci. Lepas tu ni motor Jai Brembo. Dah warna hitam dah. Betul-betul dia buat black mamba Okay, motor aku dah tak ada buat apa dah. Tinggal kita nak bike wash je. Tapi itulah bunyi blok dah. Mana taknya pergi bracing pakai gear 5 je. Dah, aku pun tak nak tunggu masa ni. Sekarang ni kita nak set up motor Wave tu. Tinggal buat apa ajak. Aku rasa kita ambil dulu barang-barang yang dekat Chris ni, masuk dekat Wave. Lepas tu kita cuci crankcase. Sebabkan nampak lah ni, kita buat blasting kan, adalah pasir-pasir lagi. So kita kena cuci lah, walaupun keadaan dia bersih. Betul tak? Cuci-cuci masuk crankshaft, masuk gearbox, high speed. Dah boleh masuk headblock. Aku rasa tinggal plug and play ni. Kita check CCR, diecam. Dah settle, tengok apa tu masalah dia. Bila pakai barang aftermarket ni, dia cun ke tak cun? Untuk tag 68 Jack 6 head 2427. Harap-harap tak jam panas lah. Tapi aku pakai minyak hitam Extremo. Kita yakin sikit lah minyak hitam Extremo. Untuk jam panas tu orang cakap 1060 tu memang cakap susah, Mat. Memang padulah minyak hitam Extremo ni. Dia tahan panas. Tu yang kita nak sangat lah minyak hitam Extremo ni. Cakap guna tak nak nunggu. Je lah, kita menyiapkan motor ni, brother. Relax, brother, relax. Okay, Mat, lagi % untuk body je. Okay, apa yang kita nak tengok kat sini? Am dah pasang dah. Tapi memang betul panjang lah, Mat. Tengok, ini kalau macam ni, kalau aku buat panjang kat sini, mau dah berlubang kat belakang ni. So ini panjang 3 inci yang dekat Chris, panjang 3 inci. Mungkin kalau aku nak beli pun aku kena beli yang panjang 2 inci lah, orang cakap kan. Kalau panjang 1 inci pun dah cukup dah kot. Dikira tak berapa nak jauh sangat lah. So kita pasang tank, pasang bawah ni cover. Lepas tu try pasang kepala. Wiring kita pasang. Sebenarnya wiring tu macam dah uzur sangat tau. Banyak wiring dah putus.
Tapi aku cek dekat Shopee pun, wiring dekat RM90 mat. Yahudi juga harga dia. Nak dekat sikit, tambah sikit dia boleh beli wiring wire. Bukan wire dah tu, bukan 200 kan, betul tak? Okey, jom kita pasang dulu mana yang patut. Lepas tu esok aku nak prepare untuk motor Kawasaki kan, nak pergi bersidang kat Lapako. So nak bike wash dulu, nak tukar sprocket dulu, nak setting tu, nak setting ini dulu, nak prepare benda tu kan. Jom pasang dulu apa yang patut kita pasang untuk motor Wave 125 ni. Many minutes later. 2 hours later. Letih mat. Aduh, letih. Okey. Saja je aku pakai arm ni. Nanti nak kena buka balik. Gitu ke belakang ke. Aku dah order arm DKT juga, saiz 2 inci. Tak tahu lah 2 inci ke 1 inci. Kalau 2 inci dia dekat sini lah kan. Dekat sini lah. Kira masa salah beli je. Aku tak tahulah, tengok macam mana. Aku boleh 2 inci. Kalau tak boleh juga 2 inci, 2 inci tu akan masuk dekat wave satu lagi. Kita beli 1 inci pula. Tak apa, ni nak macam mana kan. Dan sekarang ni, yang ni dah okey dah. Sekarang kat kepala dah okey. Brake depan nanti kita akan bleeding. Esok aku nak settlekan motor Dabar. Sebab kat Dabar kita ada Kawasaki bersidang event kan. Esok persiapan lah. Tukar sprocket, tukar rantai, pergi hantar bike wash, bagi cun-cun Cina lah orang cakap kan. Kalau tukar barang-barang carbon tu sepatutnya dah siap dah minggu ni. Taklah tukang carbon tak hantar apa-apa lagi berita kan. Kata dia hari tu dia bagi tahu aku hari Selasa gitu. Dia kata dah nak siap, tapi tak tahu apa cerita dah. Dan sekarang ni untuk engine 3 plug and play je. Kita pasang semua lah orang cakap kan. Head block itu ini kan. Lepas tu check CR, lepas tu diecam. Itu je. Kata buat apa dah ini. Isnin baru kita hantar cuci, kita buat balik semua. Sebab hari Selasa saya mau pergi Endon. So kita nak cari barang-barang kat Endon ke macam mana. Hari Isnin ni kita settlekan motor Wave ni, taruh engine, check diecam semua siap. Nanti kita akan buat tutorial guana kah 4 valve plug and play ke apa benda ke. Jadi kita akan buat tutorial untuk korang semua. So pengalaman baru untuk aku, pengalaman baru untuk korang. Sebab apa? Aku tak pernah lagi buat W125 untuk 4 valve. Tapi kalau untuk drag dulu aku pernah main drag. Untuk W125 tu 2 valve pernah main. Tapi untuk 4 valve ni aku tak pernah kaji lagi. Jom kita jumpa esok. Terima kasih yang layan video ni. Saya letih. Assalamualaikum.